Salam, Zal. Kami tak akan undur. Memang tujuan datang adalah break the siege, break the silence. Jadi apa jadi pun semua dah tahu bahawa berundur bukan pilihan. Memang kami akan teruskan sebab ini misi break the siege. Malam ini apa yang berlaku adalah memang matlamat dia memang begitu untuk menyedarkan dunia bahawa ini masanya semua orang awam bertindak. Dan pecah kepungan ni walaupun gagal, ini adalah kali yang ke-37. Dan kita harap ada penerus bagi flotilla yang ke-38. Dalam tempoh 17 tahun, apa yang berlaku malam ini adalah siri yang ke-37. Di mana masyarakat awam tanpa henti. Cuma tahun ni oleh kerana ada tambahan, kita break the siege and break the silence. Jadi saya naik atas kapal ni lebih banyak buat stream dan kandungan Faizal kerana saya masuk kategori break the silence. Iaitu menggunakan media sosial untuk mengembalikan perbincangan mengenai Palestin. Dan break the siege ni akan membawa cerita yang menghidupkan break the silence. The fight goes on. InsyaAllah kalau ada update mengenai